overall winner and champion of the NXGV Challenge 2025 goes to University Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iman Zahin bin Harun. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Teknologi Mekanikal Automotif tahun 2. Saya juga berperanan sebagai ketua kumpulan. Nama saya Alif Adam bin Apandi, pelajar Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Automotif tahun 2, dan saya juga berperanan sebagai ketua teknikal. Nama saya Syed Syafiq bin Syed Azami. Saya daripada FTKMA tahun 1 dan saya sebagai driver Emotion. Apakah itu NXGV? Okey, NXGV ini adalah satu pertandingan Next Generation Vehicle, iaitu di peringkat kebangsaan. Dianjurkan oleh MARI, Malaysian Automotive Research, sebagai penganjur utama dan juga disponsor oleh Pro2 dan dibantu oleh SAE International. Pertandingan ini bagi menonjolkan bakat-bakat pelajar di dalam kemahiran, praktikal dan juga TVET. Pasukan yang menyertai adalah 10 pasukan dan juga sebelum 10 pasukan yang terpilih, sebanyak 30 pasukan yang telah menyertai pertandingan ini. Datangnya daripada semua institusi pengajian dan juga politeknik dan juga kolej swasta. Okay, kumpulan ni dibentuk 2 bulan. 2 bulan sebelum ini kami telah dibentuk, iaitu pensyarah saya sendiri. Dia memberi idea untuk kami melibatkan diri dengan pertandingan ini, iaitu menghantar proposal, dan kami membentuk kumpulan itu mencari rakan-rakan kami yang kami kenal dan kepakaran masing-masing. Dan juga kami telah agih-agihkan seperti design, electrical dan juga analisis dan juga powertrain. Jadi kami menghantar proposal semasa itu, dan juga alhamdulillah kami telah mendapat tempat pertama semasa proposal, dan juga kami telah teruskan bahagian fabrikasi. Emotion ini pula terjadinya gabungan daripada elektrik dan motion, iaitu pergerakan elektrik. Seperti kita tahu bahawa NXGV ini, Next Generation Vehicle, dia adalah satu kenderaan masa depan, betul. Kenderaan masa depan, dan juga kita tahu kenderaan masa depan adalah elektrik. Itu adalah Emotion lah. Proposal kami telah diterima, jadi kami terus dapat dengan regulation yang telah diberi oleh organizer, iaitu NXGV. Kami telah membentuk tim. Jadi saya sebagai ketua teknikal membahagikan tugas supaya mereka membaca dahulu regulation yang telah diberi mengikut setiap department, iaitu elektrik, powertrain, body and design dan chassis. Jadi kat situ kita perlu melihat sejauh mana regulation ni yang diminta dan perlu diikut. Seperti mana kita tahu, regulation ni memang amat penting dan ianya merupakan satu safety pada kita supaya tidak berlakunya apa-apa kemalangan yang buruk. Ya, sebab kita tahu kenderaan ini adalah high voltage. Jadi apa yang organizer minta adalah safety. Kami ikut regulation yang diminta. Jadinya siapa yang bertanggungjawab bagi setiap department? Okey, department elektrik dan elektronik adalah clearance, Ci dan Fikri. Kemudiannya untuk bahagian body dan chassis, saya memberi amanah kepada saudara Niklan dan Daim dan Nakib sebagai inilah tim untuk body dan chassis. Kemudiannya ada juga tim powertrain diketuai oleh Danish dan anak buahnya adalah Syed Driver dan sebagai yang iaitu driver sendiri. Kemudiannya Haziq Aiman dan Akil. Okay, Haziq Aiman juga sebagai setiausaha kami dan juga
akil adalah multimedia dan juga jenis. Multimedia adalah penting untuk kami promote kumpulan kami, dan juga setiausaha berperanan untuk pihak penganjur meminta untuk setiap minggu report, laporan progres. Jadi Haziq Aiman ada menguruskan untuk laporan tu. mingguan. Kita bermula dengan sketch. Dan diketuai oleh Niklan. Saudara Niklan untuk pembinaan kereta ni, dan juga kami telah menganalisis kenderaan ini sekiranya ada impact dan sebagainya. Jadi selepas analisis kenderaan ini barulah kami fabrikasi. Betul. Dan juga kami telah memohon contohnya hollow, besi, plate, raw material daripada fakulti. Di situ kita telah menjimatkan kos kenderaan ini. Kami teruskan lagi dengan chassis dahulu, rangka kenderaan. Jadi kita ada kepakaran dengan welding, iaitu penasihat kami adalah Encik Rizal, iaitu PIC Ma'amal Kimpalan. Dan dia telah memberi ajar untuk kami kimpalan secara secara betul dan juga teknik yang betul untuk ketahanan kenderaan ini. Jadi kita teruskan lagi dengan wiring pula. Okey, jadi kalau daripada segi wiring, iaitu inilah bagi sistem elektrik ni, kami sendiri adalah fakulti mechanical dan automotif. Jadi kami mempunyai juga basic mengenai elektrik ni, sistem elektrik. Tapi disebabkan kenderaan EV dia lebih mendalam, jadi kami meminta juga pandangan daripada Encik Ikram betul. Daripada fakulti fakulti teknologi elektrik. Betul, FTKE. Okay. Jadi kami sebelum membuatkan wiring, jadi kami tanya dulu pada dia macam mana nak buat dan boleh ke buat ni, dan dia minta kami untuk buat inilah diagram dahulu untuk dia fahamkan laluan wiring apa yang daripada kami punya idea. Jadi apabila kami hantar kita punya drawing, dia tengoklah sama ada okey ataupun tak okey. Kalau dia proceed, kita akan terus buat. Tapi kalau dia tak proceed, dia minta kita orang buat balik. Betul. Jadi daripada situ kita minta pandangan supaya kereta ni mengikut regulation yang sebenar. Okay, jadi komponen yang amat penting seperti mana yang kita tahu, electric vehicle ni terkenalnya dengan motor elektrik. Motor elektrik ni lah yang menggerakkan roda. Kalau seperti internal combustion engine, ICE, ia bernadikan dengan enjin. Jadi menggunakan petrol. Tapi ini motor elektrik dan menggunakan arus elektrik. Jadi komponen utama kereta ini adalah motor elektrik, motor controller dan bateri high voltage, bateri low voltage iaitu 12 volt dan pre-charge dan IMD. Dan saya nak terangkan setiap komponen tersebut fungsinya. Jadi motor seperti mana saya cakap tadi, motor elektrik adalah untuk menggerakkan roda. Okay. Kemudiannya motor controller untuk mendapatkan bacaan daripada pedal kereta. Kemudiannya dia akan menghantarkan info kepada motor. Sebanyak mana driver tekan pedal, banyak atau sikit. Jadi kat situ itulah kelajuan kenderaan tersebut. Jadi seterusnya bateri high voltage. Kami menggunakan bateri high voltage 96 volt bagi menggerakkan ni lah sistem high voltage. Kenapa perlu ada 12 volt? Kami ada sistem CAN bus, iaitu terdirinya daripada Arduino, relay. Di situ adalah komponen elektronik. Jadi kenapa ada benda tu? Sebabnya kami ada mengimplementkan IMD, iaitu Isolate Monitoring Device, untuk mengesan current leakage di bodi kenderaan. Dan satu lagi, kita ada inilah inovasi, iaitu pre-charge, mengawal arus elektrik di dalam sistem high voltage. Kenapa nak kena ada? Sebab 96 motor elektrik ni dia tak boleh terima secara direct 96 volt daripada bateri tu. Dia tak boleh terima secara mendadak. Kalau dia terima secara mendadak, dia akan merosakkan jangka hayat ni lah, merosakkan motor, dan jangka hayat motor akan berkurang lah.
Jadi kami mengimplementkan pre-charge lah. Okey, baik, saya nak menyampuk sikit Alif berkenaan dengan motor tadi, motor. Jadi kita tahu motor dia ada satu shaft. Okey, di situ kami ada sedikit masalah masa itu dan juga kami telah membuat research, penyelidikan. Macam mana motor shaft tu bersambung dengan differential belakang. Jadi kami fikir-fikir dan juga kami telah dapat idea, iaitu kami buat adapter. Dan juga kami meminta bantuan daripada Encik Azihar, iaitu PIC Makmal Pemisinan. Dan juga dia telah membuat custom adapter yang dapat masuk ke shaft dan juga sprocket itu sambung ke differential belakang. Itu antara salah satu masalah yang kami hadapi semasa itu untuk kami sambungkan ke differential belakang. Berkenaan dengan komponen baru dan juga komponen yang terpakai. Jadi komponen baru seperti bateri dan juga motor controller, Sistem elektrik banyaknya sistem baru elektrik lah. kebanyakannya baru. Jadi apa yang kami R&D dan juga pakai barang yang terpakai adalah seperti drive shaft. Drive shaft ni kami telah potong dan juga tambah satu besi solid, iaitu untuk memanjangkan drive shaft tu. Jadi ini satu panjang yang modifikasi lah. Modifikasi Memang lah. tidak ada kat kedai. Jadi kami juga meminta bantuan kepakaran daripada Encik Rizal, iaitu PIC Kimpalan. Dia telah kimpal drain shaft tu setelah kami potong dan juga sambung semasa cuti SEM. Semasa cuti SEM 2000 sebelum. Ya, betul. Semasa cuti SEM sebelum ni, jadi sebulan kami, hampir sebulan. Ya, betul. Hampir sebulan kami berada di kampus untuk kami buat permulaan kenderaan ni. Tapi masa tu kami belum start. Kami belum mula lagi, kami baru fahamkan regulation dulu dan juga fahamkan regulation tu dah agak mengambil masa. Sebab kami perlu fahamkan dulu baru kami buat. Jadi kami risau dah buat ada regulation yang kami langgar. Jadi kami fahamkan regulation dulu. Okey, jadi untuk cabaran memang banyaklah daripada dalam fabrikasi ni. Dalam pembinaan kereta memang banyaklah. Salah satu contohnya daripada fabrikasi paling mudah lah, kita senang nampak fabrikasi chassis ni tersendiri. Kita banyak perlu custom dan inilah menggunakan kepakaran kita dan ianya bukan mudah sebab pernah juga kita dah welding, dah cantik welding, dah kuat, tapi tiba-tiba pihak design kata ada perubahan sebab kita ada terlanggar regulation, kita tak perasan. Jadi kita paksa potong balik, buat balik. Jadi banyak kali lah. Lepas tu itu daripada chassis. Kalau daripada elektrik pula, cabaran kami adalah dalam pembinaan coding Arduino ni sendirilah dan wiring. Sebab kami ada basic, tapi untuk mendalaminya lagi masa ni lah baru nak mendalami, jadi memakan masa lah. Saya pun bersyukur dengan saya mempunyai tim elektrik yang berkemahiran. Untuk makluman semua juga, kami telah siapkan kenderaan ni sepenuhnya seminggu sebelum pertandingan. Seminggu sebelum pertandingan, masa tu adalah cuti mid-sem. Dan juga kami berada di kampus masa itu untuk kami siapkan. Dan juga seminggu sebelum tu kami telah buat pengujian di Padang Kawat Akademi Adab. Kami buat pengujian brake mengejut, pecut secara mengejut, dan juga kami telah mendapat masalah sprocket patah masa itu. Tapi alhamdulillah dia patah semasa kami buat pengujian. Jadi kami kami selesaikan masalah tu masa seminggu tu lah, seminggu sebelum pergi ke pertandingan tu. Jadi seminggu tu kita dapatlah tahu apa masalah lagi. Jadi terus kita perbaiki. Masa hari kejadian kami dah ready dah. Apa yang masalah yang jadi tu kita dah tahu jadi. Dah macam mana kalau dia berlaku lagi, kita terus
prepare. Macam mana saya nak membagi masa dan juga menguruskan kumpulan ini adalah saya semasa cuti hujung minggu saya sepenuhnya berada di Mamal ni, dan juga pada hari biasa, pada hari Isnin sampai Jumaat pada malam hari. Dan juga sebelum kami start kerja, saya akan membuat briefing untuk kami membahagi kerja, dan juga semasa briefing itulah sesi meluah, sesi apa permasalahan yang ada dan juga apa progres kereta, sebab saya perlu melihat secara meluas kumpulan ini. Jadi pada briefing itulah saya tahu permasalahan-permasalahan semua, dan juga saya cuba untuk mencari penyelesaian dan juga meminta nasihat daripada penasihat-penasihat yang lain. Kiranya departmen tu ada masalah, kami membantu sekali. Dan ini emotion ini adalah satu family bagi saya, satu keluarga untuk kami membina kereta ni. Alhamdulillah bagi saya komitmen kumpulan emotion sangat tip-top bagi saya, dan juga setakat hari ini tiada keluhan yang saya terima. Itu pun syukur mereka sangat memberi gerakan dan juga sokong dengan pertandingan ini. Apa yang kami minta bantuan, sekiranya mereka sibuk sekalipun, mereka memberi pendapat dan juga apa yang kami boleh, solusi kami ada. Bagaimana pemilik pemandu memandangkan pertandingan ini kekangan masa. Jadi kami pun kenal Syed Syed Syafiq ni. Dia juga berpengalaman sebelum ni di College Vocational Sepang sebagai pemandu juga. Jadi kami terus memilih dia untuk sebagai pemandu emotion. Pentingnya memilih pemandu ni adalah pemandu ni lah yang menggerakkan kenderaan dan juga kenderaan ni power pun. Ya, betul. Apabila driver pun tak power, dia takkan ke mana lah. Ya, driver pemandu tu yang kena berani semasa memandu tu. Yang saya perlu hadapi adalah semasa saya memastikan yang saya dengan kereta ni selamat tanpa ada langgar apa-apa yang boleh merosakkan kenderaan ni lah. Saya rasa yang kereta ni memang yang paling terbaik lah. So, kalau join kereta ni, kalau dalam track kita boleh dapat dalam 60 km sejam. Stability dia memang bagus. Memang dia punya handling sangat sedap lah orang kata kan. So senang lah nak kawan nak mengendalikan dia. Kalau beza dia sebab kereta ni dia size macam go-kart. So beza lah daripada segi rotation, steering beza. Kalau kereta biasa dia ada banyak rotation kan. Ada 2-3 kali pusing. Kalau kereta ni 1.5 pusing pun dia dah tayar dah habis. Paling mendebarkan semasa nak berlumba tu, tim UMPSA ni lah yang pertama sekali yang masuk dalam track. Betul. So dari situ kita sebab dalam track tu kita tak tahu track tu punya layout macam mana semua kan, tapi kita yang pertama masuk, kita kena adapt dengan track tu, dapatkan momentum, nak tahu braking point semua kat mana. So yang tu salah satu ni lah juga. Dalam acceleration kami dapat nombor 2. So berapa catatan ni? Dalam masa 4.3 kita tempat kedua daripada betul. So yang seterusnya endurance dengan skip pad dengan autocross tu macam time attack lah. Kategori endurance dia bagi 15 minit untuk mencari siapa yang paling laju dalam track. Itu yang untuk endurance lah. So kami dapat masa tu dalam 43 lap daripada dia orang berapa? 38. Ya. 38. 5 perbezaan. So 5 perbezaan lap dengan tim lain lah. So kira antara yang terlaju lah. Betul. So masa skip pad juga kami dapat nombor 1. Track dia berbentuk nombor 8. Dan dia akan mencatat masa yang paling terpantas lah dalam track tu. So kita orang pun dapat nombor 1. Autocross tu macam time attack. Time attack pun kita orang dapat nombor 1. Macam mana juara keseluruhan tu diperolehi? NSGV Challenge ni dia terbahagi kepada 2 event, iaitu static event dan juga dynamic event. Dynamic event pula terbahagi kepada 4, iaitu endurance, acceleration, autocross dan skip pad. Dan juga static event, business presentation, proposal, cost manufacturing. Itulah kategori itulah yang kami kumpulkan untuk mendapatkan poin-poin. Seperti contoh business presentation kami dapat nombor 4 daripada 5 kumpulan terbaik, kami dapat nombor 4. Setiap kategori kami telah kumpulkan sikit.
Jadi dynamic event kami dapat nombor satu untuk skip pad, autocross dan juga endurance dan juga nombor 2 acceleration. Di situ poin besar yang kami dapat dan juga itulah kemenangan yang kami dapat. Juara keseluruhan. Kalau harapan sebelum tu memang kami cuba untuk buat yang terbaik lah. Ya, betul. Kami berharap untuk dapat nombor 1 tu memang iyalah tim mana yang tak nak kan. Betul. Tapi disebabkan kami ni masih tim yang baru, jadi kami cuba je buat yang terbaik. Kalau dapat, rezeki kita dan bonus lah untuk tim kita. Bagi saya kerjasama antara kumpulan sangat penting untuk membina kumpulan yang hebat. Kalau daripada saya, benda ni mengajar kita untuk komitmen lah, untuk jadi seorang yang berkomitmen. Jadi kenapa saya cakap macam tu? Sebab memang kita perlu komit dengan benda ni. Betul. Tak kira lah ada banyak assignment ke apa ke, tapi kita perlu uruslah masa. Walaupun sehari tu kita dapat buat sedikit gerak kerja, tapi sekurang-kurangnya ada progress yang progress lah. Betul. Yang saya pelajari dia adalah tanggungjawab lah. Sebab tak pernah lagi. Sebab saya pernah juga drive go-kart semua dalam hati track. kering. So dah ada experience sikit. Hadiah kemenangan yang kami perolehi, kami bercadang untuk membuat mobility untuk ke Thailand lah. Thailand, betul, bercuti. Jadi sambil bercuti kami akan membuat lawatan ke FSAE International di Thailand. Pihak pengurusan UMPSA, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana memberi sokongan yang sangat hebat semasa pertandingan. Naib Chancellor sendiri, Dr. Yatimah turun ke Rita sendiri memberi sokongan kepada kami. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada UMPSA terutamanya memberi sokongan kepada kami untuk melibatkan diri pertandingan ini, dan juga Fakulti Mechanical, Dekan FKMA Prof Mazir, dan juga 10 penasihat kami, iaitu diketuai oleh Dr. Adenin daripada FKMA juga. Jadi semua penasihat kami, saya ingin berterima kasih kepada semua penasihat kerana memberi sokongan dan juga bantuan sekiranya kami perlu. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada AEC kerana memberi sponsor kepada kami, iaitu kebanyakannya bahagian elektrik. Betul. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Meka Pro, iaitu Kelab Mechanical, Kelab FKMA, memberi sumbangan dana juga kepada kami. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli kumpulan saya sendiri kerana memberi komitmen yang sangat hebat sepanjang progres kereta ini, dan juga iaitu 14 ahli kami. Dan terima kasih kerana tidak mengeluh, sentiasa memberi sokongan yang padu untuk siapkan kenderaan ini dengan juara UPSA.